Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi kepada korang semua. Hari ini Sega pakai baju yang sama. Baju best Baju best. So, setiap kali baju best, mesti ada nama Ada nama tepi. Sebelah, oh tu dua empat, 24 dash. Kenapa 24 dash ni? Oh, tahun korang masuk. Dan, oh, okey, 245. Alright. So, hari ni kita nak menyambung kelas kita semalam. Semalam kita stop sampai mana? Apa tapi sikit je. Apa semalam cikgu hanya sempat fokus uh, macam mana korang nak pilih formula. Fokus semalam lebih kepada macam mana korang nak pilih formula. Lepas tu semalam formula yang pakai pun satu je. Q sama dengan MC theta. Okay, itu yang kita pakai semalam. Lepas tu kita cover konsep thermal equilibrium, keseimbangan terma. Okay, untuk cover keseimbangan terma, cikgu minta korang bezakan. Ada beza antara temperature, suhu dengan haba. Okay, dengan haba. Terpotong. Oh, terpotong. Cikgu. Cikgu. Okay, terpotong Terpotong. Kau di sini? Sini. Okay, sini. Terpotong sikit je. Okay je. Alright. So, kat sini, ini yang kita buat semalam. Last kita berhenti adalah soalan trial negeri 9 yang kita buat air sejuk campur air panas, muka surat 119. Tapi asas dia macam mana nak menyelesaikan yang ini, kita buat dalam buku merah cikgu bagi korang tu. Buku merah yang cikgu bagi tu dekat muka surat 10. Ya ke? Bukan. Muka surat 10. Okey. So yang semalam kita buat tu, kita boleh cancelkan dia punya C, nilai muatan haba. Kenapa kita boleh cancelkan nilai muatan haba semalam? Sebab dua-dua bahan yang sama, air. Okey, dua-dua bahan yang sama, air. Tapi sekiranya contoh macam bawah ni, kata kita tengok sekejap soalan 26 tu, cuba korang baca dulu. Okey. So soalan 26 tu dia kata apa tu? Ada objek. Objek tu objek kecil, jisim dia 0.5. Okey, untuk membezakan cikgu pakai dua warna lah macam biasa. So cikgu pakai warna merah untuk objek kecil tu. Okey, lepas tu dia kata objek tu tidak larut. Tidak larut maksudnya dia takkan tukarlah daripada pepejal kepada cecair ke apa, tak ada. Okey, dia tidak larut and muatan haba tentu dia 700 joule per kg per degree Celsius. Okay, kejap lagi cikgu sentuh pasal konsep muatan haba tu. And objek tu panas. Berapa suhu dia? 200. Okay, kemudian objek tu dia buat apa? Dia tenggelamkan sepenuhnya di dalam air. Air tu berapa kg? 1 kg. And air tu suhu dia 26. Okay, muatan haba tentu air 4200. Apakah suhu air, objek dan air apabila mencapai keseimbangan terma? Okay, semalam cikgu ajar mula-mula kita buat apa? Kita buat garis dulu sebab kita nak letak maklumat yang sejuk dan yang panas. Okey, yang sejuk. Apa maklumat sejuk yang korang ada kat situ? Berapa suhu dia? 26 darjah Celsius paling sejuk. Okey, lepas tu yang paling panas kat situ 200. Okey, so yang 200 darjah Celsius dengan 20. Okey, 26. 26 tu adalah air. So berapa jisim air? 1 kg. Tapi dekat sini muatan haba dia tak boleh cancel. Kenapa tak boleh cancel? Sebab dia lain. Sebab tu yang tadi boleh cancel sebab dia sama. Yang ni tak boleh cancel sebab dia berlainan. Okay, lepas tu kita ambil jisim untuk objek tu 0.5. Muatan haba dia 700. 700 joule untuk 1 kg bahan tersebut naik suhu 1 darjah. Nanti kita bincang pasal topik tu. Okay, macam mana kita nak solve? Lepas tu kita buat apa? Kita letak suhu akhir dia mestilah antara, tak tahu berapa, kita letaklah X.
Sama je macam semalam. So berapa haba yang diserap, Q being absorbed, heat being absorbed is equal to heat being released. Kenapa cikgu kata merah tu yang release? Kenapa cikgu kata biru tu yang absorb? Lebih banyak absorb. Sebab biru lebih sejuk, so rate of absorption dia berapa haba yang diserap lebih tinggi lah. Tapi merah tu dia panas, so dia lebih banyak release, lebih banyak membebaskan. Okay, apa jadi kepada dua-dua objek? Hanya berubah suhu. Oh, jadi perlu ke kita guna ml, mc theta ke ml, ml? Tak, sebab dua-dua ubah suhu. Bila ubah suhu, formula yang kita pakai adalah mc theta, perangkap dia dekat theta. Theta tu untuk air dia jadi apa? X tolak 26. Okay, good. Kalau kata untuk pepejal tu pula, mc theta dia 200 tolak X. Okay. Yang ni yang cikgu nak highlight kat korang supaya tak salah algebranya. Okey, lepas tu masuklah. Dan yang ini tidak boleh cancelkan muatan haba. Kenapa dia tak boleh cancel muatan haba? Sebab nilai dia berbeza. Kalau nilai dia sama, boleh cancel. Okey. So, cubalah korang masukkan. Cikgu pun tolonglah kat sini. Hari ni cikgu dah bawa kalkulator. Dua kalkulator cikgu bawa hari ni. Cikgu bawa kalkulator ni. Betul 570. Tak tahu korang pakai ke tak? Ada yang pakai kalkulator ni? Ada, okey, ada geng. And then ni warna hijau. Dia bukan class wish, dia gain tag. Tapi sama macam class wish je. Okay, tapi warna hijau. Cikgu beli sebab color dia hijau. Sebab kalau nak beli yang tu pink dengan biru, so cikgu beli yang ni hijau. Tak ada alasan pun. Alasan dia memang tak berapa logik. Sebab tu cikgu beli. Okay, so 1 darab dengan 4,200 darab dengan X tolak 26. Okay, yang belah sini pula 0,5 darab dengan 700. Lepas tu darab dengan 200 tolak dengan X. Okay, cikgu tolong algebra dia. So dekat sini korang akan dapat 4,200 X. Okay, 4,200 darab dengan 26. Korang dapat tolak 109200. Okay, lepas tu 0,5. So ni 350 darab 200 70,000 tolak 350 X. Sama je algebra dia. Lepas tu kita buat apa? X dengan X kita kumpul. So kumpul dia jadi tambah 350X. Okay, yang 70,000 tadi nak tambah ke nak tolak? Tambah berapa? Tambah 109,200. Okay, korang buatlah algebra dia. Panjanglah sikit kan, tapi tak apalah. 4550X saja cikgu buat satu-satu. Okay, 179,200. So nanti korang dapat X, korang bahagi. Korang dapat 39,38 darjah Celsius. Ada ke 39? 39,38 tak ada, yang ada 39,4. Okay, tu. Alright, tu yang kita buat semalam. Okay, ada persoalan kat situ? Tak ada. Okay, now kita nak pergi dua subtopik yang tu. Dua tengah ni, muatan haba, specific heat capacity, dan juga latent heat, muatan haba dan haba pendam. Muatan haba nanti kita tengok land breeze dengan sea breeze. Tapi tak kita tengok. Okay, satu-satu. Okay, cikgu buka yang bahasa Inggeris kejap. Sekarang cikgu buat yang bahasa Melayu, jangan risau. Okay, so kita nak pergi subtopik 2, namanya specific heat capacity, muatan haba tentu. Okay, untuk topik ni tahun 2023 dia keluar land breeze ke sea breeze, lebih kurang lah. Land atau sea, cikgu tak ingat. Tapi land breeze atau sea breeze, kertas 2, soalan nombor 1, kertas 2, 2023. Okay, topik ni dia dah keluar 2023, land breeze, sea breeze. Tahun lepas gas law.
Tahun lepas yang keluar Charles. Ini SPM 2024 kertas 2. Soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 tahun lepas dah keluar gas law. Kertas 2, soalan nombor 5 Charles law. Alright. So, kita tengok yang ni dulu walaupun dia dah keluar. Okey, nombor 1 maksudlah. Okey, maksud dia apa? The amount of heat or energy required by, ini kena tulis wajib, 1 kg substance to, okay, ambil sini, change its temperature by 1 degree Celsius without changing state. Okey, tu kalau bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, tenaga ataupun haba yang diperlukan oleh siapa? Diperlukan oleh 1 kg bahan. Untuk apa? Kenapa diperlukan tenaga tu? Untuk ubah suhu. Berapa banyak suhu dia perlukan? Berapa banyak suhu akan berubah? 1 darjah Celsius tanpa mengubah keadaan fizikal. Okey, setiap bahan muatan haba dia berbeza, tapi cikgu dah tulis kat sini konsep yang paling penting adalah bawah ni. Kalau muatan haba dia tinggi, kalau C dia rendah, muatan haba dia rendah, dia cepat panas, dia cepat sejuk. Cepat panas, cepat sejuk. Kalau rendah, cepat panas, cepat sejuk. Kalau tinggi, lambat nak panas, lambat nak sejuk. Kalau tinggi, lambat nak panas, lambat nak sejuk. Okey, dalam buku teks cikgu tunjuk ada beberapa, ada banyak lagi, tapi dalam buku teks letak beberapa bahan. Okey, contohnya kalau kata dalam buku teks ni dia letak dalam bentuk sini. Okey, dalam bentuk cecair, contohnya dalam bentuk cecair. Okey, kalau korang nak memanaskan air, muatan haba dia 4200. Tapi kalau cooking oil, minyak masak, muatan haba dia adalah 1850. Okey, ikut konsep yang cikgu sebut tadi, mana lebih cepat panas? Kenapa cooking oil cepat panas? Muatan haba tentu rendah, low specific heat capacity. So nak panaskan air dengan cooking oil cepat panas, air lebih lambat panas. Okey, kata kita ambil pepejal. Alright, pepejal yang kita ambil ni metal, logam, kita ambil 2 logam. Satu aluminium, berapa muatan haba aluminium tu? 900 joule untuk 1 kg aluminium, naik suhu 1 darjah. Okay, kalau kita ambil muatan haba untuk gold, ni gold korang suka. So berapa? 300. Jadi siapa yang lebih cepat panas? Gold lebih cepat panas. Sebab apa? Muatan haba tentunya rendah. Okey, untuk pemahaman, apa maksud muatan haba tentu rendah, tinggi, cepat panas, lambat panas? Cikgu buat macam ni. Ni korang perhati je dulu, korang tengok je dulu, jangan salin apa-apa. Katalah cikgu ada sini, warna merah ni mewakili AL. AL apa? Aluminium. Katalah aluminium ni 1 kg aluminium. Okey, 1 kg aluminium. Lepas tu kita ada, cikgu tak ada, tapi mungkin korang ada, 1 kg gold. Siapa ada? Cikgu nak pergi melawat rumah dia kalau ada. Okey, so 1 kg gold. Sekarang 1 kg gold lebih kurang 500,000. Kalau ada 1 kg lah. Kalau korang ada 1 kg gold, maksudnya dia bernilai lebih kurang 500,000. Tapi jangan risau, fizik tak pernah tanya berapa ringgit. Tak pernah ditanya berapakah ringgit hari ini harga emas, tak pernah tanya lagi. Okey, sekarang ni kita nak fokus pada muatan haba. Tadi cikgu tulis aluminium berapa? 900 joule untuk 1 kg aluminium, naik suhu 1 darjah. Okey, kalau gold dia hanya memerlukan 300 joule untuk 1 kg gold tu naik suhu 1 darjah. Okey, maksudnya begini. Katalah kedua-dua ni bermula dengan suhu yang sama, lepas tu kita panaskan. Dia kata cikgu letak suhu awal dia 20 darjah Celsius. Sini pun cikgu letak 20 darjah Celsius. Ini suhu awal dia. Lepas tu cikgu panaskan. Okay, untuk panaskan tu cikgu letak kotak atas ni Q. Q tu mewakili haba. So cikgu bagilah haba sebanyak 300 joule contoh. Okey, apa jadi kepada gold? Gold dia dah menerima 300 joule. 1 kg. Ini 1 kg tak? Yes, 1 kg. Dia akan naik berapa darjah? 1 darjah. Jadilah 21. Tapi aluminium, dia nak berapa? Dia nak 900. Baru bagi berapa? Baru bagi 300. Dia naik tak 1 darjah? Dia naik tapi tak 1 darjah.
Mungkin dia naik contohnya 20.3, belum 1 darjah lagi. Okey, cikgu bagi lagi 300. Sekarang dah berapa ratus joule? Berapa jumlah tenaga sekarang? 600. Apa jadi kepada gold? Dia dapat lagi 300, dia dapat lagi 300, dia akan naik lagi 22. Tapi aluminium dia baru dapat 600. So dia naik jugalah, tapi maybe like 20.6 lebih kurang. Okey, bila tambah lagi 300 joule, sekarang cukup berapa ratus? 900. Barulah aluminium tu jadi 21. Tapi gold dah jadi 23. Itu maksudnya bila rendah cepat panas, tinggi lambat panas. Boleh faham? Tapi cikgu letak nilai-nilai ni untuk berapa kg? 1 kg. Dan naik berapa darjah? 1 darjah. Kalau korang ada 2 kg macam mana? Okey, contoh. Kalau 1 kg perlu 300. Kalau 2 kg korang rasa berapa ratus? 600. Sebab tu formula tu korang darab dengan jisim, darab dengan C dia. Sebab korang nak, kalau korang nak naikkan 2 kg, darab dengan jisim 2 kg tu. Itu jadi 600. 300 ni hanya untuk 1 kg. Kalau 2 kg, darab 2 jadi 600. Okey, kalau cikgu nak naik suhu, cikgu tak nak naik 1 degree. Cikgu nak naik 5 degree. Berapa banyak? 300 baru 1 degree. 300 lagi 2 degree. 300 lagi 4 degree kan? So korang kena darab apa? Kena darab dengan theta perubahan suhu. So bila jisim darab muatan haba setiap bahan, darab berapa banyak theta yang korang nak, itulah jumlah haba. Itu formula dia QMC theta. So Q ni haba, jumlah dia berapa dia bagi. M tu jisim dia berapa. C ni hanya mewakili untuk 1 kg sahaja. Okey, satu lagi kalau kita ambil dalam ilmu matematik, kita ada Q sama dengan MC theta. Cikgu nak cari apa hubungan C dengan theta, perubahan suhu. Okey, dalam fizik ataupun dalam maths, korang tak boleh cari hubungan kalau dua-dua duduk di sebelah kanan ataupun dua-dua duduk sebelah kiri. Hubungan dalam matematik dia mesti satu kiri, satu kanan. So apa yang korang boleh buat? Pindahkan Q bahagi C sama dengan M theta. Jadi bila C dia rendah, theta dia tinggi. Contohnya gold tu berapa theta dia? 20 sampai 23. 3 darjah Celsius. Okey, tapi aluminium tu berapa theta dia? 20 sampai 21. 1 darjah Celsius. Kenapa theta dia ni rendah untuk aluminium? Kenapa rendah? Sebab C dia tinggi. Okey, itu pemahaman yang korang kena tahu pasal muatan haba. Okey, jadi apa contoh soalan konsep muatan haba? Contoh soalan konsep, korang boleh pergi ke surat. Okey, contoh soalan konsep. Muka surat tu berapa? 27. Cuba tengok soalan 27. Okey, cuba tengok soalan 27. Sebelah dia tu. Okey, dia bagi korang beberapa bahan. Dia kata 4 buah pemanas rendam mempunyai kuasa yang sama digunakan memanaskan 4 jenis blok logam. So dia punya keadaan fizikal adalah logam. Okey, jisim pun sama macam dalam raja. Soalan dia adalah yang mana menunjukkan kenaikan suhu yang paling perlahan. Okey, apa maksud kenaikan suhu yang paling perlahan? Lambat panas atau cepat panas? Okey, kalau lambat panas, bahan tu muatan haba dia tinggi ke rendah? Tinggi. So carilah yang tinggi. Siapa yang tinggi? Aluminium. So dapatlah A. Siapa yang paling cepat panas? Dalam kes tu, copper. Lag pula. Sekejap. Mana satu? Betul tu. Okey. Bawah tu lag. Lag sepatutnya bukan copper. Okay, lag plumber. Yes, bawah tu plumber. So dekat dalam korang punya buku teks pun memang ada ni lah. So korang boleh tengok lah siapa yang paling rendah. Ni metal. Siapa yang paling rendah antara semua metal dalam buku teks korang tu? Lag. So lag paling rendah, paling cepat panas. Okay, kata cikgu ambil non-metal. Antara semua non-metal ni, mana yang cepat panas?
Gelas cepat panas. Kalau kita ambil kayu, lambat. Mana tahu kayu lambat panas? Muatan haba tentu dia tinggi. Okey. Kenapa rumah-rumah dulu-dulu buat daripada kayu? Dia lambat panas, dia lambat sejuk. Jadi orang yang berada dalam rumah yang dibuat daripada kayu, dia taklah panas. Faham? Dululah dulu. Sekarang susah nak jumpa rumah buat kayu. Sekarang semua pakai bata, pakai konkrit. Nampak konkrit? Konkrit berapa? 850 tu kena pasang aircon tu. Okey. So ini gas lah, sama juga konsep dia. Jadi next yang kita nak tengok pasal muatan haba, kita nak tengok pula contoh soalan yang melibatkan land breeze dan sea breeze. Okey, yang tu kena hafal sikit lah. Land breeze dan sea breeze korang kena hafal sikit. Kita pergi kepada paper 2, land breeze dan sea breeze. Okey. Land breeze dengan sea breeze kita letak di muka surat 26, 27. Okey, 26 dan 27. Cikgu dah letak land breeze dan sea breeze. 26, 27. Ni kena hafal sikit. Okey. Pertama, kena hafal apa? Tengok page 26. Kat atas web itu, 26. Okey. 26, semua kat 26. Bila berlaku bayu laut? Bayu laut. Bayu laut berlaku pada waktu siang hari. Bila berlaku bayu darat? Pada waktu malam. Okey. Bila sebut bayu, dia macam angin tu datang dari mana? Kalau angin datang dari laut, itu namanya bayu laut. Kalau angin tu datang dari darat, itu baru namanya bayu darat. Okey, maknanya bayu tu merujuk kepada angin datang daripada mana? Okey. So, sekarang ni kenapa jadi macam tu? Sebab kita ada muatan haba ni darat. Dengan laut, muatan haba dia berbeza. Siapa yang cepat panas? Daratan, pasir pantai tu. Pasir pantai lebih cepat panas. Kalau waktu siang pantai lebih panas, laut lebih sejuk. Okey, tapi malam dia terbalik. Kenapa terbalik? Sekejap lagi kita cerita. Okey, sekarang ni soalan tanya suruh cerita apa dulu? Suruh cerita bayu laut. Bayu laut waktu bila? Waktu siang. Okey, cikgu tulis yang bahasa Inggeris dulu, bahasa Melayu dulu, korang tulis yang bahasa Inggeris. Okey, cikgu tulis yang bahasa Melayu dulu. Yang bahasa Melayu kita bagi tahu pada mula-mula kita bagi tahu fakta. Fakta dia apa? Fakta dia adalah muatan haba tentu laut lebih tinggi dari darat ataupun daripada pasir kat pantai itulah. Okay. So English dia specific heat capacity of seawater higher than land. Okay. Sebab cikgu kata nombor 1 tu fakta, boleh tak cikgu tukar macam ni? Muatan haba tentu darat lebih rendah daripada laut. Boleh? Okay. Specific heat capacity of the land is lower than the sea. Boleh? Sebab tu memang fakta dia. Nombor 1 tak ada masalah. Nombor 1 memang fakta. Laut ke darat ke boleh pakai ayat yang sama. Okay. Isu dia bila dia kata laut, korang kena bagi tahu bila dia berlaku. Bila dia berlaku? Pada waktu siang. Okay. Apa jadi bila pada waktu siang? Okay. Darat lebih cepat panas berbanding siapa? Berbanding laut. Okay. So kalau bahasa Inggerisnya, during day, land heat up faster compared to the sea.
Okey, so siapa yang panas sekarang? Darat kan? Okey, jadi hot air berada di mana? Udara panas dekat mana? Udara panas dekat darat lah, sebab darat yang panas. So, kita bagi tahu ayat nombor 3, udara panas di darat naik ke atas. Okey, udara sejuk, mana lebih sejuk? Di laut, bertiup ke darat. Okey, so kalau bahasa Inggerisnya, hot air, kat mana hot air tu berada? Hot air on land move upward, cool air from sea flows to the land. Okey, alright. Semua ambil yang tu dulu, salin yang tu dulu. Sekejap lagi baru kita buat yang sebelah lagi. Okey, dah. Alright. So, cikgu, kenapa udara panas di atas? Kenapa udara sejuk ke bawah? Cuba kalau korang bakar unggun api ke apa kan, asap dia ke mana? Ke atas. Cuba korang buka peti ais, ada asap. Asap dia ke mana? Ke bawah. Yang sejuk ke bawah. Tak pernah, cuba buka peti ais. Asap sejuk kan, ada asap kan? Dia ke bawah. Sama macam yang orang selalu buat yang letak apa tu? Ais, dry ice. Nampak dry ice kan sejuk kan? Asap banyak. Asap dia ke mana? Bawah. Sebab dia sejuk. So itu cara korang nak tahu dia sejuk ke panas. Kalau panas di atas, kalau sejuk turun bawah. Okay, faham? Alright. Sekarang ni, ini waktu siang. Kalau korang nak buat land breeze, kita tukar ayat yang cikgu garis ni. Okay, tengok cikgu akan tukar ayat cikgu garis. Kalau korang nak cerita land breeze, pertama, pada waktu siang tukar pada waktu malam. Darat lebih cepat panas tukar kepada darat lebih cepat sejuk. Kalau bahasa Inggeris, during day tukar kepada during night ataupun at night. Land heat up faster tukar kepada land cool down faster. Okay, lepas tu udara panas akan berada di mana? Udara panas tadi dekat darat, sekarang udara panas di laut. Naik ke atas, udara sejuk di darat bertiup ke laut. Korang tukar ayat yang cikgu garis tu. Okay, so kalau bahasa Inggerisnya, hot air on land, you change to hot air on sea, move upward. Cool air from the sea, tukar cool air from the land, flows to the sea. Dah, itu dia punya ni. Ayat pertama cikgu tak sentuh. Kenapa ayat pertama cikgu tak sentuh? Ayat pertama tu fakta. Okay, so untuk land breeze, korang jawab land breeze di muka surat sebelah. Muka surat sebelah tu ada land breeze. Muka surat 27 land breeze kan? Okay, muka surat 27 land breeze. Okay, cuba lengkapkan dahulu land breeze dan sea breeze. Land breeze and sea breeze. Cuba lengkapkan dulu land breeze and sea breeze. Boleh baca ke tulisan cikgu tu? Boleh Kalau tak boleh baca, minta maaf lah. Dulu nak jadi doktor tapi tak dapat, tentulah tulisan. Okey, Alisha jap, cikgu nak pusing Dewan jap tengok dia orang punya jawapan. Alisha dapat salin? Dua-dua Alisha? Dapat. Dapat, okey. So salin dulu land breeze, sea breeze. Okey, ini pernah keluar SPM 2023. Okey guys, yang ini dia bentuk soalan memahami tau. Bentuk soalan memahami. Walaupun dia bentuk soalan memahami, masalahnya dia lebih kepada hafal. Dia memahami tapi lebih kepada
Afwan. Kalau korang terbalik darat dengan laut, apa jadi? Salah lah, hilanglah 4 tu. Ada lagi 96. Betul tak? Hidup kena optimis guys. Hidup kena optimis. Hilang 4 tak apa, lagi 96. Lepas tu depan maksud lupa unit tak tulis. Lepas tu bawah lagi kan. Tolak lagi, tolak lagi. Optimis lagi, optimis lagi. Tinggal-tinggal last 50 je. Tak adalah. InsyaAllah korang semua A. InsyaAllah. Okay. Macam ni. Yang cikgu cerita tu adalah buku teks ni ha. Buku teks. Dia letak gambar macam ni lah. Ni. Okay. So contohnya sea breeze. Ni dia bagi sea breeze. Okay. Ni yang buku teks. Buku teks tu apa? Land has lower specific heat capacity than sea. Itu yang cakap ayat nombor 1 tadi. Fakta. Land lower boleh. Sea higher pun boleh. Tak ada masalah. Sebab tu fakta. Ayat seterusnya. Therefore, temperature of land rise more quickly. Ataupun yang korang cakap tadi lah. Dia cepat panas. Okay. So, dia kata the air on land become hot. Yalah, dia panas kan? So, bila dia panas, apa jadi kepada ni? Dia rise upward. Cool air, dekat mana cool air? Sea. Cool air daripada sea pergi mana? Move towards the land. Kalau tambah hujung tu S, sea breeze. Ataupun S, land breeze. Boleh tambah kat hujung tu. Okey, udara sejuk dari laut bertiup ke darat sebagai bayu laut. Udara sejuk dari darat bertiup ke laut sebagai bayu darat. Macam cakap tadi, bayu tu ikut arah angin datang. Kalau dia kata bayu darat, maksudnya sejuk tu dari darat. Kalau bayu laut, sejuk tu dari laut. Itu maksud bayu. Okay, bayu tu angin sejuk dari mana? Okay, bayu tu angin sejuk dari mana? Bayu laut, angin sejuk dari laut. Bayu darat, angin sejuk dari darat. Okay, angin sejuk dari darat. Okay, itulah yang dia tulis sea breeze dengan land breeze. Okay, yang lain untuk subtopik 2 biasanya benda ni lah. Ni pemegang kuali. Pemegang kuali korang ambil apa? Muatan haba tentu tinggi. Kenapa pemegang kena tinggi? Lambat panas. Body dia muatan haba tentu rendah. Kenapa rendah? Cepat panas. Itulah soalan modify dia. Okay, apa lagi ciri-ciri yang korang nak? Kuali. Periuk tu warna gelap. Kenapa gelap? Menyerap lebih mudah menyerap haba. Okay, penyerap haba yang baik. Contoh korang boleh buat kat situ. Okay, so itu yang ditulis dalam buku teks sama juga. Body dia buat daripada aluminium. Kenapa dia buat daripada aluminium? Aluminium tu dia kata low. Okay, so enable the pot to heat up quickly. Lebih cepat panas. Tapi handle dia buat daripada plastik. Kenapa dia buat plastik? Plastik ada muatan haba tentu yang tinggi. So, dia lebih lambat panas dan mudah safe to handle. Mudahlah nak pegang. Okay, contoh lain yang ada dalam buku teks ni lah. Car radiator. Okay, car radiator, dalam radiator ni dia nak menyejukkan enjin. Dalam kereta ada air. Mungkin korang biasalah tak pernah buka kan. Duduk je masuk kereta, duduk. Tak tahu apa jadi kat depan tu. Enjin tu berfungsi macam mana. Tak function, tak penting pun kan. Yang penting sampai A ke B sudah. Okay, so dalam kereta dia ada kena sejukkan enjin. Sebab enjin bila piston bergerak dia akan panas. So haba daripada enjin tu siapa nak tolong serap? Air. So bila air dah menyerap haba, air jadi panas. Air yang panas nak sejukkan balik dekat mana? Dekat radiator. Inilah kat radiator. Tapi kenapa guna air? Kenapa tak guna minyak masak je dalam tu? Kita nak dia lambat panas dan dia boleh menyerap lebih banyak haba. Okay. So, macam dia bagi tahu kat sini, the heat need to be released to avoid overheating. Supaya dia tak panas, enjin tak panas, air digunakan sebab air ada high specific heat capacity. So, dia sesuai jadi cooling agent. Alright. So, dia boleh absorb haba and then nanti angin akan lalu. Sebab tu kalau korang tengok kereta, depan dia ada lubang. Bila kereta bergerak laju, ada angin masuk, sejukkan balik air tu. Air tu dah sejuk, masuk balik ke kawasan enjin, serap balik haba, pusing balik. Macam itulah dia punya konsep. Okay, so itu untuk muatan haba. Settle. Okay, kita nak pergi next. Haba pendam. Okay, haba pendam. Untuk haba pendam, cover haba pendam. Okey, sebelum kita pergi haba pendam, kalau melibatkan muatan haba, korang boleh tengok contohnya soalan muka surat 24 dan soalan muka surat 20.
Okey, kalau buka 20 dulu, cikgu tunjuk contoh dia. Satu bentuk soalan lah, bentuk soalan yang ada dalam SPM. Okey, kalau korang buka muka surat 20, muka surat 20 dia bandingkan dua pepejal. Satu blok aluminium, satu lagi blok cuprum, copper. Okey, ikut konsep fizik tadi, siapa yang cepat panas? Copper. Kenapa korang kata copper cepat panas? Lower specific heat capacity. Muatan haba tentu dia rendah, dia cepat panas. Itu memang korang kena ingat. Rendah cepat panas, tinggi lambat panas. Jadi bila gambar pertama, dia letak termometer dekat aluminium tu. Ini cikgu letak ni, dia punya label temperature tu sampai sini je naik. Itu bila dia guna aluminium. Tapi bila letak copper, korang boleh tengok kat bawah tu, bila letak copper, dia punya termometer tu dia naik tinggi. Kenapa untuk copper dia naik tinggi? Sebab copper muatan haba tentu dia rendah. Alright. So soalan tu soalan perbandingan lah. Nanti korang buat perbandingan. Okey. Tapi yang cikgu tunjuk nombor 20 adalah dua-dua berpejal. Adakah dia cair? Adakah dia melebur? Tak. Okey. Sekarang korang buka 24. Apa beza 20 dengan 24? 24 dia bagi cecair. Apa cecair yang dia bagi dalam muka surat 24? Minyak dan juga air. Okey, bila cikgu dah tunjuk ni, minyak, cikgu tulis kat situ, minyak C rendah. Apa maksud minyak C rendah? Muatan haba tentu rendah. Apa jadi pada theta, perubahan suhu dia? Tinggi, dia cepat panas. Cepat panas. Tapi kalau yang air, dia lambat panas. Cuma kat sini, ramai student dia keliru. Dia kata, cikgu, ni air ni jisim dia lebih, minyak ni jisim dia lebih. Tak, yang korang nampak ni bukan jisim. Yang korang nampak ni isi padu. Jisim ikut penimbang bawah tu. Ni jisim. So jisim dia sama ke berbeza? Jisim sama, tapi yang berbeza apa? Isi padu. Kenapa isi padu berbeza? Sebab, ni takut korang tak perasan. Sebab ketumpatan. Okay, ketumpatan adalah jisim bahagi isi padu. Jadi, kalau korang nak jisim yang sama, dia jadi ketumpatan darab dengan isi padu. Okey, apa masalah minyak dengan air? Minyak ni ketumpatan dia rendah. Jadi kalau nak dapat jisim yang sama, isi padu dia kena tinggi. Sebab tu korang nampak minyak tu banyak. Tu nampak minyak tu banyak. Sebab dia nak bagi jisim tu sama. Okey, dalam formula ada ke guna isi padu? Tak ada. So tak payah risau isi padu tu. Okey, isi padu tu tak mengganggu pun formula korang. Sebab dalam formula kita tak ada isi padu. Dalam formula kita ada jisim. Okey, tapi kalau air ni ketumpatan dia tinggi. So, nak dapat jisim yang sama, isi padu dia rendah, dah boleh dapat jisim yang sama. Okey, supaya korang lebih faham, cikgu buat macam ni. Katalah cikgu letak satu jisim, cikgu letak satu nombor. Cikgu letak nombor tu 20. Okey, macam nak dapat nombor 20? Korang boleh buat ketumpatan yang rendah, contohnya 2, isi padu dia tinggi, 10. 2 darab 10 dapat berapa? 20 juga jisim dia. Okey, tapi kalau minyak, kalau air, ketumpatan dia tinggi, katalah ketumpatan dia 4, berapa isi padu dia? 5 supaya dapat jisim dia 20. Faham tak? So yang korang nampak beza tu bukan jisim. Yang korang nampak beza tinggi ni adalah isi padu. So isi padu ada tak dalam formula? Tak ada. So jangan risau pasal isi padu tu. Sebab ada student dia salah tengok. Dia kata minyak lebih tinggi jisim daripada air. Sebab apa dia tengok air tu, minyak tu banyak. Dia lupa yang minyak banyak tu bukan jisim. Minyak banyak tu isi padu. Jisim ikut penimbang. Okay, so kalau cikgu suruh bandingkan jisim, apa perbandingan jisim? Jisimnya sama. Okay, jisimnya sama. Alright, so itu contoh soalan compare. Korang nak buat ke soalan compare tu? Nak buat soalan compare atau nak tukar muatan haba? Haba pendam. Nak cuba buat? Nak cuba buat minyak je. Buat yang ni. Kalau nak buat, buat yang ni. Okay, cikgu beri masa korang buat yang ni tu. Lepas tu kita tukar haba pendam, hukum gas. Dan kita boleh dah masuk. Kita rehat kejap dan kita boleh masuk bab yang korang suka. Gelombang, cahaya dan optik.
Hari ni kan hari belajar bab yang korang suka. Okey, cuba jawab dulu. Cik bagi peluang korang cuba jawab. Okey, cikgu nak pusing Dewan. Kita nak tengok perbandingan dia. Okey, cik bagi masa. Cuba dulu kejap. Alright, okey. So, kita pergi kat sini balik. Okey, dia ramai yang confuse dekat haba diserap. Haba dibekal dengan haba diserap. Alright, kita pergi kat sini. Okey, so ada satu jawapan cikgu dah ambil tadi. Okey, ini jawapan dia. Okey, atas tu apa konsep yang kita guna untuk termometer? Okey, termometer kalau bila kau letak termometer, termometer menyerap haba. And apa jawapan termometer? Bila mercury tu serap haba, dia naik, dia mengembang, dia naik, dia capai keseimbangan terma, dia stop. Maksudnya bila dia stop tu, dia punya suhu yang ditunjukkan termometer adalah sama dengan suhu objek yang diukur. Sebab keseimbangan terma ada tiga. Suhu sama, pemindahan haba sama, same heat transfer. Satu lagi, pemindahan haba bersih, sifar. Net heat transfer adalah kosong. Okay. So konsep yang ada kat situ adalah kita guna keseimbangan terma. Untuk ukur guna termometer, keseimbangan terma. Jisim minyak, macam cakap tadi, isi padu minyak ia beza. Isi padu berbeza. Tapi jisimnya sama. Sebab jisim ikut penimbang, bukan ikut berapa banyak volume dia. Okey, berapa perubahan suhu? 5.1 iaitu 5.1 apa? 5.1 minyak lebih rendah daripada air. Salah kat situ. Okey, perubahan suhu sepatutnya 5.1 which is minyak lebih besar daripada air. Okey, next. Bandingkan jumlah haba yang dibekalkan, bandingkan jumlah haba yang diserap. Jawapannya sama. Dua-dua sama. Kenapa sama? Okey, kan kita belajar formula yang kita buat tadi. Q release sama dengan Q absorb. Okey, cerita sekarang ni, siapa yang membekalkan? Kita cerita ni, yang bekalkan, yang serap. Okey, kita tengok balik kat sini. Siapa yang bekalkan haba? Yang bekalkan haba adalah pemanas rendam. Maknanya haba tu datang daripada pemanas rendam. Pemanas rendam ni elektrik. So bila elektrik itu yang dalam senarai formula dia buat PT. PT tu apa? Berapa dia punya kuasa pemanas tu? T tu adalah dia punya masa pemanasan. Okay, dalam soalan dia bagi tahu, dia kata menggunakan pemanas rendam yang serupa. Apa maksud pemanas rendam yang serupa? Dia nak bagi tahu same power, sama kuasa dia. Okey, lepas tu berapa lama dia masukkan pemanas rendam tu? 2 minit. Kiri 2 minit, kanan pun 2 minit. Okey, jadi berdasarkan formula Q sama dengan PT, dia punya kuasa malah constant, tak ubah. Dia punya masa pun constant malah, tak berubah. Jadi haba yang dibekalkan bagi kedua-dua tu pun malah tidak berubah. Sebab tu haba yang dibekalkan sama. Okey, kalau konsep keseimbangan terma, dia bekalkan banyak tu, air serap banyak tu juga. Sebab itulah apa yang dibekalkan, apa yang diserap sama. Cuma kenapa minyak cepat panas? Kenapa air lambat panas? Sebab dia berbeza muatan haba tertentu. Okay, dia ada different specific heat capacity. Okay, kena ada perkataan spesifik tu Okay, dia sama, sini pun sama. Okay, so atas tu korang kata muatan haba, dia bagi tahu. Kalau tempoh pemanasan tu korang tambah jadi 5 minit. Maksudnya kita ikut formula kuasa darab masa sama dengan jisim darab muatan haba C, specific capacity C dengan theta. Okay.
kalau kita tambah masa ni jadi 5 minit, ada tak sebarang perubahan kepada nilai C, muatan haba? Tidak, tiada perubahan. Kenapa tiada perubahan? Kenapa tiada perubahan? Sebab muatan haba tu setiap bahan memang dah ada nilai dia yang tersendiri. Dia tak kacau dengan ni. Dia tak diganggu oleh korang tambah masa ke, kuasa ke, dia tak kacau. Setiap bahan muatan habanya berbeza. Sifat bahannya muatan haba tu memang dah ada. Okey, jadi perubahan kerana muatan haba tidak dipengaruhi oleh masa pemanasan. Okey, so cikgu susun balik, dia akan jadi C sama dengan PT bahagi M theta. Okey, tapi dia tak efek pun sebab dia bersifat bahan. Jadi dalam korang punya buku teks adalah dia buat eksperimen kat sini. Okey, dia buat eksperimen bahan yang berbeza-beza. Dia tanya mana satu yang akan get hot slowly. So kita nak tahu, kita panaskan. Bila kita panaskan, kita tengok dia punya theta, perubahan suhu. Kalau suhu dia cepat berubah, dia cepat panas, muatan haba dia rendah. Kalau korang panaskan, dia lambat berubah, muatan haba tentu dia tinggi. So, itu memang sifat bahan tu sendiri. Dia tak ada kaitan dengan masa ke kuasa ke, tak ada kaitan. Okey, memang ada bahan cepat panas dengan lambat panas. So, tu dalam buku teks korang, dia buat macam ni. Ni ha. Orang ni pijak pasir, dia kata apa? Oh, panas. Orang tu yang dekat dalam laut tu, dia kata, oh sejuknya. Kenapa? Ini muatan haba tentu rendah, laut muatan haba tentu tinggi. So lambat sikit panas, jadi cepat panas. Okey, tapi waktu malam siapa cepat sejuk? Darat cepat sejuk, laut lambat sejuk. Tu yang kita tulis land breeze dan sea breeze. Okey, habis kat situ. Alright, now kita nak pergi latent heat. Aku bilang latent heat is dan kita. Okay, so untuk latent heat kita tengok kepada konteks ni. Kita pasal konteks kita. Okey, kita pergi kepada soalan berbentuk graf dekat muka surat 28 ni. Muka surat 28 ni. Okey, so sebelum kita masuk kepada soalan graf, siapa yang nak pergi toilet ke, cikgu bagi 5 minit. Lepas ni kita pergi soalan graf. Okey, siapa yang pergi toilet ke, silakan dulu. Sekarang kita sambung yang graf ni. Okey, sambung yang graf. Okey, sedapnya minum di belakang. Okey, so jom kita menyambung. Macam mana nak tukar lorong? Okey, untuk aku benda, sambil korang buka buku yang kita buka 28 tadi kan, korang buka juga buku trial, buku surat 55. 55, 56. Sebab cikgu nak tengok yang KTI. So, KTI tu korang punya trial tu keluar KTI juga. Dengan trial SBB, KTI dia Tapi sejuk buku kot. Tapi sejuk buku. Untuk orang yang lain yang tinggi, sejuk buku. Kalau ingat soalan dia, dia nak buat apa? Dia nak menyimpan 400 kg ayam. Dia kata soalan terkejut dah. 400 kg ayam dah. 400 kilogram. Dia nak buat apa ayam 400 kilogram itu? Kenduri. Okey, itu trial korang lah. Kalau trial di Perak untuk PTIS, trial di Perak pun dia macam SBB cross PTIS. Untuk trial di Perak, soalan PTIS ni di buku surat 55, 56 buku trial dia. Okay. So dekat yang buku trial tu ada soalan graf yang sama kat situ. Jadi kita nak buat graf yang dalam buku cikgu dulu. Kita buat graf buku surat
28, kemudian kita pergi trial. Boleh? Okey, habis dari itu, habis sedikit cover waktu bilang tu, kita pergi sikit buku gas, dan sudah kita settle buat cover. Okey. So, sebelum kita pergi kepada paper 2 daripada buku trial, kita nak pergi kepada muka surat 28 tadi. Okey, muka surat 28, graf ni. Alright. Okey, sekarang ni kita nak ambil ilmu yang kita belajar daripada semalam, formula MC theta, formula ML, tapi dalam bentuk graf pula. Okey, dalam bentuk graf pula. Okey, pertama, kita ada dua graf sebenarnya, pemanasan dan juga penyejukan. Graf yang korang ada tu pemanasan ke penyejukan? Pemanasan. Graf ni korang bukan belajar dalam bab ni je, kimia pun belajar juga kan? Sama, hampir sama, lebih kurang sama. So, untuk dekat sini, kita ada graf pemanasan. Bila graf ni pemanasan, cikgu tulis kat sini, ini adalah heating curve. Okey, heating curve, graf pemanasan. Apa yang korang perlu tahu, semua bahagian graf tu absorb heat. Semua bahagian graf tu menyerap haba. Semua bahagian. Cuma dia menyerap dengan tujuan yang berbeza-beza yang kita belajar sebelum ni. Okey, so bila kita cerita haba, okay, cikgu ambil yang sini dulu. Dia kata ini adalah graf pemanasan bagi satu bahan pepejal X. Pepejal X. Maksudnya, dekat 1 minit, kalau kau tengok ni kan minit, ni minit ni perangkap ni. Kalau minit, bolehkah kita guna minit untuk pengiraan? Tak boleh, nanti kena tukar kepada saat lah. Okay, tapi nanti kita cerita yang tukar saat tu. Sekarang ni kita pergi yang sini dulu. Bahagian 1 minit pertama ni, inilah pepejal. Okay, dia pepejal, dia kekal pepejal. Tapi apa yang berlaku? Walaupun dia kekal pepejal, korang boleh nampak suhu dia ni, Pak CY ni suhu dia meningkat. Maksudnya, dia guna haba tu untuk apa? Untuk meningkatkan suhu. Jadi, apakah formula yang sesuai di bahagian 1 minit ni? Q sama dengan M C theta. Okey. Tapi sampai suhu 78, dia jadi flat. Kenapa dia jadi flat kat sini? Sebab itulah dia punya dipanggil takat Lebow. Ataupun kita panggil dia sebagai melting point. Okay, apa jadi bila melting point? Pepejal, dia tukar kepada cecair. Okay, ni pepejal cecair, pepejal cecair, cecair. Okay, apa yang berlaku daripada awal sampai habis tu melibatkan perubahan jirim, perubahan state. Okay, bila perubahan jirim, kita tak guna Q sama dengan MC theta. Kita akan guna Q sama dengan ML. Tapi L apa? Ulang kaji balik. Ada dua L. Ada dua latent heat. Ada dua haba pendam. Pelakuran dengan penguapan. Ini pelakuran ke penguapan? Ini pelakuran. Fusion pelakuran. Kenapa dia pelakuran? Sebab pepejal kepada cecair. Okey. Bila pepejal kepada cecair pelakuran, cikgu letak dalam nota, dia serap tu untuk apa? Sebab suhu dia tak berubah. So dia serap untuk apa? Dia serap untuk ni, melemahkan ikatan antara molekul. Sebab tu dia serap. Walaupun suhu dia tak meningkat, tapi haba tu digunakan untuk melemahkan ikatan. Okey, so dekat sini, apa tujuan dia serap? Bahagian merah ni adalah untuk melemahkan ikatan. Kenapa cikgu tak tulis memutuskan ikatan? Sebab tu dekat sini, ini part yang korang kena tengok betul-betul. Cikgu bagi alasan tu dah spesifik dah satu-satu. So kalau korang ada haba pendam tentu pelakuran, bahasa Melayunya diserap untuk melemahkan ikatan, dibebaskan untuk menguatkan ikatan. Kalau cecair kepada pepejal, kenapa diserap? Untuk memutuskan ikatan. Kenapa dibebaskan? Untuk membentuk ikatan. Alasan tak sama tu. So korang kena hati-hati dengan dia punya alasan. Okay, kalau English kita panggil dia latent heat of fusion being absorbed. Why? Latent heat of fusion being absorbed to weaken the bond. Okay, latent heat of fusion being released. Why it being released? To
strengthen the bond. Okay, kalau vaporization, being absorbed to break the bond, being released to form the bond. Ada beza alasan dia ada beza. Release, form, strengthen and break. Alasan tu korang jangan campur. So dekat sini cikgu nak pilih yang mana? Weaken ke break? Weaken, melemahkan ikatan. Okay, bila dia dah sampai hujung dia jadi cecair. Sekarang jadi cecair. Tapi apa daripada cecair tu? Suhu dia 78 naik 218. So sini korang dapat Q sama dengan MC theta. So itulah kaitan graf dengan yang korang belajar dua formula tadi. Okay, tengok yang betul dulu. So bila dia minta korang kira, dekat situlah perangkap dia. Okay. So kita ada beberapa soalan kat bawah dulu. Soalan pertama dia tanya apa? Berapa melting point X? Takat lebur. Berapa takat lebur dia? 78 darjah Celsius. Okey. Nombor 2. Cikgu tolong korang kita buat sama-sama nombor 2. Muatan haba tentu specific heat capacity of substance in liquid state. Tu yang korang kena faham daripada graf. Dekat mana liquid state? Kat mana liquid state? 3.6 sampai 4.8 minit. Okey, formula mana kita nak pakai? Alright. Asas dia, kalau kita ambil basic, basic dia adalah Q sama dengan MC theta. Tapi, mana datang haba? Q ni haba. Mana datang haba tu? Haba datang daripada pemanas. So, bila pemanas, tukar Q kepada PT sama dengan MC theta. Soalan nak apa? Huruf mana yang dia nak? Muatan haba. Dia nak huruf C. Okay, korang carilah C. C sama dengan apa? C sama dengan P darab T bahagi M darab theta. Okay, P. Berapakah kuasa pemanasan? 100 watt. Kenapa korang kata 100 watt? 0.1 kilowatt adalah 100 watt. 100 watt tu kita ulang kaji elektrik sikit. 100 watt itu adalah kuasa. 100 watt tu maksudnya dia bagi 100 joule tenaga setiap 1 saat. Itu maksud 100 watt. Maknanya pemanas tu dia akan bagi tenaga berapa banyak? 100 joule. Saat pertama 100 joule. Saat kedua 100 lagi dah 200. Saat ketiga 100 lagi dah 300. Okey. Maksud watt tu adalah berapa joule per saat. Okey, bila korang ada 100 watt tu, cikgu tukar kepada 100 joule per saat. Berapa masa diguna untuk panaskan cecair tu? Boleh ke korang pakai minit? Tak boleh. Okey, berapa minit masa tadi? 4.8 minit tolak 3.6 minit. Dapat berapa? 1.2 minit. Boleh ke cikgu guna 1.2 minit? Tak boleh. Korang kena tukar kepada saat. Darab dengan 60 saat. Berapa saat? Okay, 72 saat. Okay, darab dengan 72 saat. So nanti saat ni hilang. Okay, bahagi dengan jisim. Okay, berapa jisim dia? Kalau kita anggap semua pepejal tu melebur, so berapakah jisim cecair tu kalau semua pepejal melebur? Dia guna 50 gram. So 50 gram bersamaan dengan apa? 0 bagi 1000, korang dapat 0.05 kg. Okay, theta dia berapa banyak theta dia? Suhu dia berubah. Okay, theta dia adalah 218 tolak dengan 78. Dapat berapa? 140 darjah Celsius. Okay, tak ada dah unit yang korang boleh potong. So korang tekan je calculator. 100 darab 72 bahagi, okay, buka kurungan 0.05 darab 140 tutup kurungan. Okay, berapa jawapan yang korang dapat? 1028
0.57. Okay, kata cikgu ambil 3 desimal 571. Unit dia apa? Unit yang masih tinggal. Unit yang masih tinggal adalah Joule. kg kat bawah, bawa ni atas. kg -1. Degree Celsius kat bawah, bawa ni atas. Degree Celsius -1. Itulah unit specific heat capacity. Okay, ada persoalan tak pasal formula tu? Kalau ada part mana-mana yang tak clear, kenapa cikgu guna PT? Faham kenapa cikgu guna PT? Okay, kenapa cikgu guna 100 joule per saat? Sebab 100 watt. 100 watt, 100 joule, 1 saat. So, masa cikgu kena tukar kepada saat juga. Okay, benda tu perangkap yang biasa dia buat lah. Biasa graf dia bagi minit. So, korang tak letak minit, korang tukar kepada saat. Okay, next. Latent heat of fusion. Kenapa dia guna haba pendam tentu pelakuran? Kenapa dia tak kata haba pendam tentu penguapan? Sebab pelakuran adalah pepejal kepada cecair, cecair kepada pepejal. So, dia nak korang cari latent heat. Okay, so cikgu guna warna merah. Cikgu letak belah sini. Cikgu pindah kejap. Okay, so kat sini, mana nak cari latent heat? PT sama dengan M, L. Okay, berapa L dia? Latent heat dia? PT, algebranya, bahagi M. Okay, P dia berapa? 100 joule per saat. Masih lagi 100 watt, 100 joule per saat. Masa tu yang perangkap. Okay, dekat mana dia hanya mengubah keadaan jirim? Daripada mana? 1 sampai 3.6. Okay, so berapa minit tu 1 sampai 3.6? Masa dia 2.6. Boleh ke guna 2.6? Tak boleh. Kenapa tak boleh? 2.6 minit. Mana nak tukar saat? Darab 60 untuk 1 minit. So nanti minit cancel, dapat saat. Okay, dapat berapa? 2.6 didarabkan dengan 60, maka jawapannya adalah 156 saat. Okay, GSIM dia, kita anggap semua pepejal tadi melebur menjadi cecair di akhirnya. So 0.05 kg. Ada unit yang cikgu boleh potong? Ada saat dengan saat. Okey, so berapa korang dapat? 100 darab 156 bahagi 0.05. So korang dapat 312000. Unit yang tinggal joule per kg. Okey, cikgu buka yang ini di depan. And sekarang ni korang boleh cuba di soalan trial negeri Perak. Okey, soalan trial negeri Perak, muka surat 55. Okey, soalan trial negeri Perak, muka surat 55. Trial negeri Perak, muka surat 55. Kalau kata negeri Perak tu soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B, korang cuba dulu soalan pengiraan dia. Lepas tu kita pergi peti ais tu. Okey, page 55 page 55 trial negeri Perak, page 55 trial Perak. Cuba dulu dapat tak korang 5 markah tu? Cuba dapat tak 5 markah? Trial negeri Perak 55. Okey, ramai yang dah berjaya menjawab. Tahniah, tahniah. Okey, so alhamdulillah ramai berjaya menjawab. Yang takat cikgu pusing. Ada yang siapa tak berjaya? Tapi yang tak berjaya, cuba cek kawan sebelah. Ada tak kawan sebelah yang tak buat langsung? Tak ada, semua baik-baik mesti jawab soalan je. Tak, kenapa dia dua je ni? Cikgu rasa macam cikgu ambil banyak tadi. Okey, tak apalah. Okey, yang pertama kat sini, PT sama dengan ML. Okey, lepas tu disusun L sama dengan PT bagi M. Betul ke? Okey, P dia, kuasa dia adalah 100. Masa dia kenapa dia pakai 120?
Sebab tukar kepada saat. Bahagi dengan jisim 0.05. So, yang didapat nilai adalah 24,000. Betul? Joule per kg. Okey, unitnya betul. So, dapatlah markah kat situ. Settle. Okey, ada masalah untuk soalan nombor 1? Okey, kita pergi next. Dia minta pula muatan haba. Ni muatan haba. So, formula yang dipakai sama macam soalan cikgu muka surat 28 tadi. PT MC theta. Susun balik C PT bahagi M theta. P dia 100. Masa dia 48. Okey, dia pakai 48. Kenapa masa dia pakai 48? Sama, tukar juga kepada saat. Okey, bahagi dengan 0.05 darab 22. Kenapa darab dengan 22? 22 tu adalah perubahan suhu. Akhir tolak dengan awal, berapa berubah dia 22. So korang dapat unit dia 4363.636. Unitnya betul, Joule per kg degree Celsius -1. Okey, so betul. Saya dalam masalah kat situ. Okey, tapi tadi ada satu soalan yang menarik. Dia tanya cikgu, ini suhu kenapa tak payah tukar Kelvin? Ni kan degree Celsius, kenapa tak payah tukar Kelvin? Sebab yang itu bukan suhu, itu perubahan suhu. Theta tu perubahan suhu. Dia bukan suhu, dia perubahan suhu. Okey, kalau kita tengok kepada soalan tu, okey, contoh kat sini, kata cikgu ambil 78 tolak dengan 30, berapa dia punya theta? Theta dia 48. Cuba korang tukar kepada Kelvin. 78 tambah 273. Jadi berapa? 30 tambah 273. Okey, korang akan dapat sini 351 tolak dengan 303. Jawapannya 48 juga. Cuma atas ni degree Celsius, bawah ni Kelvin. Sebab dia bukan suhu, dia perubahan suhu. Kau tukar ke, kau tak tukar ke, sama. Cikgu, saya nak tukar. Saya tak suka tak tukar. Saya suka cabaran. Silakan. Jawapan sama. Saya tak naklah senang-senang saja. 48 tu senang sangat. Saya nak susah sikit. Tambah dulu, tolak balik, dapat 48. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, and jawapan korang tadi Joule per kg per degree Celsius. Kalau korang tukar Joule per kg, Kelvin -1, atas betul, bawah betul. Kenapa dua-dua betul? Macam cakap tadi, dia bukan suhu, dia perubahan suhu. So atas diterima, bawah diterima. Okey, kalau korang tulis atas, lepas tu korang tulis pula bawah. Nampak bijak, markah sama. Nampak bijak, markah sama. Contoh kan korang jawab tadi, korang dapat 43 macam ni kan? Okey, 4363 Joule per kg per degree Celsius. Lepas tu tak nak, korang tulis 4363 Joule per kg Kelvin -1. Bawah belakang lagi, choose anyone. Both correct. Sempat belakang lagi. Markah sama satu. Okey, kat sini markah ni dapat dua. Dua, dapatlah dua. Okey, habis kat situ. Now kita nak pergi yang sebelah dia tu. Inilah biasanya punca korang tak suka soalan hari tu, peti ais. Sebab korang pun tak tahu apa benda lah yang ada dalam peti ais tu yang ini. Okey, jadi cikgu kena explain dulu macam mana peti ais ni berfungsi. Walaupun korang biasa buka pintu peti ais tu, kan, buka pintu biasa, buka, ambil makanan, masukkan, tutup balik, buka. Macam mana dia berfungsi tak kisah pun. Yang penting peti ais tu sejuk dah. Okay, so peti ais dia ada 3 komponen yang korang kena ingat. Yang korang kena ingat. Yang ini dia boleh jadi juga soalan memahami. Contoh dia tanya, nyatakan prinsip kerja peti ais. Macam mana peti ais berfungsi? 4 markah. Macam mana korang nak cerita? Dia boleh juga tanya. Okey, jadi cikgu explain daripada awal dulu. Ada 3 bahagian penting. Kita start dengan bahagian yang pertama. Cikgu highlight dekat sini. Namanya kompresor pemampat. Okey.
Kalau korang tengok dekat nota tu pemampat, dalam pemampat tu tulis apa? Ada ejen penyejuk. Okey. Ejen penyejuk kat situ, korang boleh tulis dia di dalam bentuk gas. Cooling gas. So dalam kompresor tu korang ada gas. Okey, gas penyejuk lah dalam bentuk gas. Okey. Nama pun kompresor. Apa kompresor buat? Apa pemampat buat? Dia memberi tekanan. So apa jadi kepada gas tu? Pemampat dia akan ada tekanan ataupun tekanan P, pressure yang tinggi. Dia mampatkanlah gas. Korang belajar hukum gas. Kalau tekanan bertambah, apa jadi kepada suhu gas? Bertambah. Hukum apa tu? Ya, hukum yang sentiasa diingati ramai. G dash Losec's law. So gas tu dimampatkan pada tekanan yang tinggi. So bila mampat pada tekanan tinggi, suhu dia pun tinggi. Sebab itulah belakang peti ais ataupun ikutlah tepi peti ais atau belakang peti ais korang, ikut peti ais masing-masing akan rasa panas. Kalau zaman dulu, zaman pakai kasut putih, sebelum tukar kasut hitam, dah basuh kasut, dah kapur sekali hujan. Di mana kasut tu diletakkan? Di belakang peti ais. Sebab situ ada haba. Bolehlah dia sejuk. Okey. So sekarang ni dia ada dalam bentuk gas. Pemampat buat apa? Tekan dia. Okay, ini nombor satu. Okay, korang tengok anak panah tu. Gas tu pergi mana? Dia pergi kepada bahagian yang kedua. Cikgu highlight guna warna biru. Dia pergi ke bahagian condenser. Condenser, kalau nama dia tu pun condenser, nama proses dia insya-Allah korang tahu kondensasi. Okey, sekarang korang bagi tahu cikgu. Kondenser, kondensasi. Kondensasi itu proses apa? Ya, sekarang ni tadi gas penyejuk dia tukar kepada cecair penyejuk. So, apa perubahan yang ada dekat situ? Adakah dia perubahan suhu atau perubahan jirim? Jirim. Okey, sekarang cikgu tanya pula. Dia membebaskan haba atau menyerap haba? Dia membebaskan haba. Kenapa korang kata dia release heat? Kenapa korang kata dia bebaskan haba? Kenapa dia release heat? Tengok balik dekat nota. Kenapa dia bebaskan haba dalam proses tu? Supaya dia dapat membentuk ikatan. So, supaya dia form the bond. Okay, nama pun dia release. So, apa jadi dekat belakang peti ais? Dekat bahagian kondenser tu, apa jadi? Panas jugalah. Itu yang belakang peti ais, badan dia panas. Sebab dia membebaskan haba. Okey. Tapi apa jadi pada gas tadi? Gas dia tukar menjadi cecair. Okey, sekarang ni daripada gas penyejuk kepada cecair penyejuk. Dua-dua sama. Gas penyejuk sekarang tukar kepada cecair penyejuk. Okey, cecair penyejuk pergi mana pula? Dia pergi bahagian yang terakhir. Nama pun evaporator. Evaporator penyejatan. Okey, penyejatan tu apa yang berlaku bila berlaku penyejatan? Cecair dia tukar balik menjadi gas. Okey. Dia menyerap atau membebaskan haba? Dia serap haba. Q tu haba, dia serap haba. Okey, haba pendam apa tu? Kedua-duanya haba pendam tentu penguapan. Kenapa cikgu kata penguapan? Sebab cecair kepada gas, gas kepada cecair. Kedua-dua tu adalah haba pendam tentu penguapan. Satu dibebaskan, atas tu haba pendam tentu penguapan diserap. Kenapa diserap waktu tu? Adakah dia nak membentuk ikatan? Tidak, diserap untuk memutuskan ikatan, to break the bond. Okey.
First dia absorb, sorry, first dia release. Kenapa dia release? Dia release to form the bond. Dah jadi cecair, dia pergi dekat evaporator, evaporator absorb balik, and then jadi balik gas. Okay, persoalannya dia absorb tu daripada mana? Daripada makanan ni. Ni makanan-makanan ni dia bagi haba. Korang buka, okay, ada yang kata, cikgu, makanan saya tak panas pun. Memanglah makanan kau tak panas. Kau letak dalam peti ais, siapa lagi panas? Makanan kau ke peti ais? Consider makanan tu lebih panas daripada dalam peti ais. So, makanan akan release heat. So, dia akan menyerap haba. So, apa jadi bila diserap? Dia tukar balik jadi gas. So, dah jadi gas. Gas tu pergi mana? Turunlah balik. Masuk ke kompresor. Okay, apa jadi pada kompresor? Kompresor tekanan tinggi, suhu gas tu pun tinggi. Okay, mengalir ke kondenser. Apa jadi pada kondenser? Dia membebaskan haba dan ditukar kepada cecair penyejuk. And then dekat evaporator, dia menyerap balik haba daripada makanan, dia jadi balik gas. And then dia pergi mana? Kompresor. Kompresor buat apa? Tambah tekanan, tambah suhu. Lepas tu, dia bebaskan jadi cecair. Cecair, serap balik jadi gas. Lepas tu dia buat apa? Dia turun jadi pemampat balik. Dan begitulah prosesnya. Okay, boleh baik? Sekarang ni, soalan bawah tu lebih kurang soalan trial SBP. Cuma bezanya, dia peti ais yang tak payah simpan 400 kg ayam. Tu je. Korang punya soalan, simpan 400 kg ayam, dia tak nak simpan 400 kg ayam. Okay, dia nak apa? Cuba mikir. Cuba tengok soalan tu. Dia nak suruh korang pilih apa? Mana sistem penyejuk yang terbaik? Cikgu bagi peluang korang pilih dulu. Mana sistem penyejuk yang terbaik? Haba pendam tentu penguapan dia tinggi atau rendah? Takat didih tinggi atau rendah? Muatan haba dia? Muatan haba gelung Muatan haba gelung. Gelung tu, gelung yang belakang ni. Ni, gelung penyejak ni. Gelung ni. Dia nak muatan haba gelung ni. Adakah gelung tu cepat panas ke, lambat panas ke? Tu korang fikir. Okey, cepat sejuk ke, lambat sejuk ke gelung tu? Tu korang fikir. Okey, lepas tu last kali adalah reka bentuk gelung dia tu. Sama ada sikit gelung macam J ni, banyak gelung macam K, ataupun sikit gelung macam L. Korang pilih dulu. Cik bagi peluang korang pilih. Lebih kurang trial SBP. Lebih kurang. Cuba pilih dulu. Okey, korang nak pilih yang mana? Ada kata K, ada kata M. Okey, korang nak pilih yang mana? Okey, so yang korang kena ambil kat situ, okay, kalau tengok kat situ, pertama, okay, so pertama, yang korang kena faham kat sini, bila dia kata haba pendam tentu penguapan ejen penyejuk dia siapa? Ejen penyejuk dia gas dengan cecair penyejuk tadi. Okay, so korang nak ambil tinggi ke korang nak ambil rendah? Kita ambil yang tinggi. Kenapa kita ambil tinggi? Supaya boleh menyerap lebih banyak haba. Okay, siapa yang tinggi? J pun tinggi, M pun tinggi. Okey. Satu lagi, kita tengok apa pula. Okay. Ini satu tips. Kalau korang nak pilih, tak semestinya daripada kotak pertama. Kalau korang tahu ilmu daripada kotak-kotak lain, korang boleh ambil. Contoh, kalau cikgu start soalan ni, cikgu akan start dengan hujung. Contohnya dia kata, reka bentuk kegelung kondenser. Kondenser tu yang tadi daripada gas tukar kepada cecair. Kita nak gelung dia sikit ke gelung dia banyak? Gelung dia banyak supaya dia boleh membebaskan lebih banyak haba. Dia boleh release. Kan ni cakap ni, dia dekat belakang peti ais, dia membebaskan haba. Release more heat.
Okey, tapi bila korang ambil haba pendam tentu penguapan, maksudnya yang korang nak tengok daripada gas tukar kepada cecair, nanti cecair tukar balik jadi gas. Kenapa korang ambil dia tinggi? Boleh menyerap lebih banyak haba. Dia boleh absorb more heat. Okay, isu dia ramai yang confuse tentang muatan haba. Muatan haba dia kata apa? Muatan haba gegelung penyejat. Okay, kat mana gegelung penyejat? Kita tunjuk balik. Ini gelung penyejat ni. Okay, gelung dia. Ni gelung dia. Okay, ni gelung dia. Dalam gelung ada apa? Dalam gelung dia, korang akan ada cecair penyejuk. Okay, sebelum haba tu sampai cecair, dia akan pergi mana dulu? Dia pergi ke gelung dulu. Gelung ni yang warna merah ni. Sebab cecair penyejuk tu duduk di dalam gelung. Macam mana haba nak pergi kepada cecair? Dia kena pergi kepada gelung. So kalau gelung tu lambat panas, lambatlah cecair penyejuk tu boleh ubah menjadi gas. Sebab sebab gelung tu lambat panas. So kita nak gelung tu cepat panas. Bila gelung cepat panas, haba tu dia boleh pindah pergi kepada cecair. So cecair pula dia boleh tukar kepada gas. Okey, kenapa gelung tu muatan haba? Adakah gelung tu cair? Lepas kena haba, gelung tu cair? Tak, gelung tu hanya meningkat dia punya suhu dia bertambah. So kita nak dia cepat panas ke lambat panas gelung tu? Nak dia cepat panas. Jadi korang ambil muatan haba yang rendah. Jangan tulis paling rendah sebab kat sini paling rendah adalah 389. So 420 tu kira rendah. Jangan tulis paling rendah. Korang tulis dia rendah. Kenapa muatan haba tu rendah? Supaya gelung tu cepat panas. Okey, last kali kat situ takat didik. Okey, kenapa korang ambil takat didik yang rendah juga? Okey. Kenapa nak ambil takat didik yang rendah? Okey, supaya perubahan cecair kepada gas kepada cecair berlaku dalam tempoh yang singkat. Ambil masa yang singkat, cepatlah dia berubah. Okey, so kita ambil M. Sekejap, kita cek jawapan dia. Jawapan dia ada cikgu sediakan dekat belakang. Jawapan tu soalan nombor berapa? 9. 9 muka surat 65. Okey, 9 muka surat 65. Okey, muka surat 65. Siapa yang English boleh ambil muka surat 66. Ni yang English muka surat 66. Okay, latent heat of vaporization, cooling agent dia high. Dia bagi beberapa reason. Rate of heat absorb increase, can absorb more heat, boleh menyerap lebih banyak haba daripada dalam peti ais while evaporating. Okay, remove heat from interior of refrigerator, dapat membebaskan haba. Okay, lepas tu bawah ni boiling point dia low. Kenapa dia guna low? Change liquid to gas at low temperature quickly. So perubahan daripada cecair kepada gas berlaku pada suhu yang rendah dengan lebih cepat, ataupun can evaporate at low temperature. Okay, ni yang bahasa Inggeris. Okay, lepas tu specific heat capacity low, heat up shorter time, heat up quickly, cepat panas. Okay, condenser coil tadi more coil, lebih banyak coil. Heat transfer quickly, heat loss to the surrounding, shorter time, bigger surface area, and korang pilih M. Okay, itu bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya kat sini, kenapa korang pilih M? Haba pendam tentu penguapan dia tinggi, kadar haba diserap bertambah. Okay, takat didik rendah,
Perubahan cecair kepada gas berlaku pada suhu rendah dengan lebih cepat. Muatan haba tentu rendah, mudah panas, cepat panas macam kita bincang tadi. Okey, gegelung tu lebih banyak gelung, lebih banyak haba dapat dipindahkan dengan lebih cepat. Haba hilang ke persekitaran dalam masa yang lebih singkat, luas permukaan lebih besar, itu semua alasan yang boleh diterima dan korang memilih M. Okey, itu peti ais. Jadi, kalau korang punya soalan SBP hari tu, ini korang punya peti ais yang ni. Okey, ceritanya masih sama. Dekat pemampat tadi ada apa? Kalau korang tengok dekat nota tu, pemampat ada apa? Ada gas. Okey, ejen penyejuk kat sini dalam bentuk gas. Ini ada anak panah, dia mengalir ke mana tu? Dia mengalir dulu ke kondenser. Apa jadi dekat kondenser? Gas tadi tukar kepada cecair liquid. Okey, lepas tu apa jadi dekat evaporator? Liquid tadi tukar balik jadi gas, and gas tu kembali semula ke compressor. Tu korang punya trial hari tu. Okay, tapi dia bagi kat sini lah nombor 1. Sebab nak simpan 400 kg ayam, saiz peti beku, obviously dah boleh buang tu jawapan. Takkanlah kecil pula nak simpan 400 kg ayam. Okay, so ada dua jawapan. Okay, lepas tu bilangan gegelung kondenser. Korang tengok soalan trial Perak, bilangan gegelung kondenser dia tak buat, dia lukis banyak dengan sikit. SBP dia jimat kertas, tulis je tinggi dengan rendah, kan senang. Nak lukis banyak, nak lukis sikit tak payah, tulis je banyak sikit sudah. Okay, nak banyak ke nak sikit? Banyak, tinggi, so dapatlah jawapan DJ. Alasan sama macam tadi. Kenapa gelung dia banyak? Lebih banyak haba boleh dibebaskan. Okey, nilai muatan haba tentu. Pengawapan. Korang ambil yang tinggi. Kenapa tinggi? Lebih banyak haba boleh diserap. And muatan haba tentu gelung 385 rendah. Kenapa rendah? Supaya lebih cepat panas. Sama je Perak dengan SBP. Okey, so habislah untuk bab haba tu. Doktor. Okey, ada hukum gas satu lagi lah kan. Tapi hukum gas dah keluar SPM tahun lepas. Uh, nak cover ke? Nak juga? Aish, nak juga kan? Okey lah. Ingatkan boleh skip. Tak boleh skip Boleh skip kan? Tak boleh? Alamak, tak boleh. Okey, kita pergilah kejap. Alah, ni tak ada apa pun perangkap. Okey, cikgu terus pergi perangkap dia. Perangkap dia dekat dua hukum. Charles yang dah keluar tahun lepas, Gay-Lussac yang belum keluar lagi. Perangkap dia dekat yang cikgu highlight ni. Ni apa? Itu temperature. Temperature, suhu. Kalau time T kecil, Okey, itu suhu. Kenapa cikgu kata highlight dia, perangkap dia dekat suhu? Kena tukar kepada Kelvin. Yang ni kena tukar. Yang tadi tak payah tukar. Kenapa tadi tak payah tukar? Tadi perubahan. Kelvin ke Celsius ke berubah dia? Sama. Yang ni kena tukar sebab ni bukan perubahan, ni suhu. Okey, dalam nota tu cikgu dah letak siap-siap kat sini. Mungkin tak cukup besar kot hashtag tu. Hashtag temperature must change to Kelvin. Change to Kelvin. Change to Kelvin. Change to Kelvin. 3 kali cikgu zoom. Okay, so kena tukar kepada Kelvin. Tukar kepada Kelvin tu wajib. Kalau bahasa ininya wajibul tukar. Wajibul guna, wajib dengung. So sini wajib tukar, wajibul tukar. Wajib tukar Kelvin. Okay, so contoh-contoh soalan perangkap dia yang kena tukar Kelvin. Kalau korang pergi dekat buku cikgu, okay, kita pergi dekat buku cikgu, buku haba. Kita nak tengok korang kena tipu atau tak kena tipu. Okay, kena tipu atau tidak. Last kita pergi kepada muka surat 17. Okay, muka surat 17.
soalan nombor 45. Okey, baca dulu 45 ni cikgu ambil daripada SPM sendiri, soalan 45 tu. Okey, muka surat 17, soalan 45. Nombor satu yang cikgu nak tanya, bila korang baca soalan tu, korang kena tahu hukum apa? Hukum? Okey. Memang nama family dia nak macam tu. Tak boleh buat apa. Nama family dia G-L-U-S-S-A-C. Maknanya bukan dia seorang je. Ada adik-beradik dia semua sama. Ada perkataan G-Lusat, G-Lusat, Lusat, rumah dia. Okey, sebab dia nama family. Okey, mana korang tahu ni hukum G-Lusat? Mana korang tahu this is a Gay-Lussac law? Sebab ada perkataan tekanan, unit dia Pascal, kilopascal ni, dan juga suhu 25 darjah Celsius. Okey, dalam tayar ada udara masuk, ada tekanan dekat dalam tayar. So bila bergerak, tayar bergeser dengan jalan, akan ada haba daripada geseran, apa daripada suhu gas dekat dalam tayar meningkat. So suhu dia bertambah. Okey, ikut hukum Gay-Lussac dia kata apa? Kalau ikut hukum ni dia kata tekanan berkadar terus dengan suhu. Okey, bila tekanan berkadar terus dengan suhu dia jadi P, korang tukar kepada matematik sama dengan KT. Okey, K tu adalah pemalar, so korang dapat nisbah dia P over T, P over T. So P1 over T1, P2 over T2. Okey, sekarang ni ini semalam ada student tanya, cikgu, kenapa yang ini walaupun dia nisbah, kita kena tukar unit dia? Sebab semalam ingat tak bila kita belajar, cikgu cerita apa semalam Contohnya belajar hukum Kepler ketiga. Cikgu kata unit dia sama, tak payah tukar. Kenapa yang ni kena tukar? Alright. Kenapa dia kena tukar? Sebab yang contoh contoh kilometer kepada meter. Macam mana korang tukar kilometer kepada meter? Korang darab. Minit kepada hari, korang darab. Betul tak? Suhu, masalah dia nak tukar bukan pakai darab. Dia pakai tambah. Bila dia pakai tambah, nombor tu tak jadi sama. Nisbah tu tak akan jadi sama. Okey, kalau korang tambah, nisbah tu tak jadi sama. Okey, tak apa, kita selesaikan ni. Sekarang cikgu tunjuk bukti dia. Okey, kita ambil maklumat yang ada. Dia kata kalau suhu tu 35, berapa dia punya tekanan? Okay, cuba korang kira. Berapa dapat? Biasanya, kalau cikgu tak ingatkan pasal perangkap suhu tu, ramai akan jawab dengan gembira, dia buat macam ni. 210 bahagi 25. Lepas tu, tak tahu, bahagi 35. Kemudian dia tekan kalkulator, dengan happy-nya, dia dapat 294 kilopascal. Cuba tekan, betul tak dapat 294? Lepas tu dia pun bulat C, lepas tu dia happy. Tapi betul ke jawapan dia C? Tak, jawapan dia apa? Jawapan dia yang betul adalah B. Kenapa B? Sebab dia jadi 210 bahagi 25 tambah 273 sama dengan tak tahu bahagi 35 tambah 273. So berapa tekanan dia? 217 kilo Pascal. So jawapan yang sebenar adalah B. 294 ni salah. So yang betulnya adalah B. Okay. Kalau korang terlupa tu yang korang jawab C. Lepas tu happy. Happy tak apa lagi. Habis keluar exam dia tanya member, tadi soalan nombor tu kau jawab apa? Aku jawab C, kau? C, kau? C, kau? Aku B. Habislah kau. Sebab dia tanya member dia semua C, C, C je kan? Member jawab B. So member B tu yang kena pressure. Habislah kau. Habislah tadi hilang satu. Kau ni. Rupanya siapa yang betul? Yang B tu. So majority tak semestinya betul lah. Okay. So itu perangkap yang korang kena berhati-hati. Okay. Cuba 46. Cuba 46. Walaupun cikgu dah bagi tahu perangkap dia, cuba 46. Perangkapnya sama guys, dari dulu kini insya-Allah selamanya. Suhu tukar Kelvin.
Okay, kalau korang tak tukar tak apa, tolak satu, ada lagi 39. Paper 1 kan 40 soalan kan. Kalau tak tukar tak apa, tolak satu. Banyak makan kau nak tolak. Okay, so 46. Okay, 46 sama juga. Dia ada bagi suhu kan. Dan korang tahu dia hukum gas. Apa kena buat dengan suhu? Tukar Kelvin. Wajib, benda tu wajib. Sekali lagi, kalau tak tukar tak apa. Tolak satu. So korang nak dapat satu ke korang nak tolak satu? Nak dapat satu kan? So kena tukar. Jadi, dia kata waktu suhu 27, tekanan dia 100. Tapi bila dia naik pada satu ketinggian, tekanan tu menjadi 90. Ni korang belajar tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera berubah dengan altitude, topik form 5. Lagi tinggi kita pergi, tekanan berkurang. So logik lah, bila pergi tempat tinggi, tekanan dia jadi rendah and suhu dia rendah. Sebab tu korang naik bukit, korang naik Cameron ke, Genting Highland ke, sejuk. Kenapa sejuk? Tekanan rendah, suhu rendah. Dia tak boleh, cikgu naik bukit kan dekat dengan matahari. Tak. Okay. Dia bukan sebab tu. Okay. So sekarang ni, bila korang buat 100 per 27 tambah 273 sama dengan 90 bagi X. Berapa nilai X korang? 270 Kelvin. Tapi dalam Kelvin, macam mana dapat degree Celsius? Tolak balik 273, maka dapatlah negatif 3. Itu yang cikgu cakap kat korang. Wajib tukar Kelvin. Okay, tak tukar tak apa. Tolak satu. Okay. Janganlah tak apa. Berapa banyak dah tak apa. Ini tak apa, semalam tak apa. Tolak kan. Okay, jadi as a conclusion, bila korang pergi kepada senarai formula dalam SPM, bab haba ni adalah sangat membantu senarai formula dia. Kenapa cikgu kata senarai formula dia sangat membantu? Korang boleh tengok dekat senarai formula, nombor 1 tu formula untuk apa? Muatan haba. Nombor 1 korang akan pakai sekira berubahnya adalah suhu. Okey, apa lagi yang korang kena tahu pasal formula nombor 1? Kalau C dia rendah, dia cepat panas. Kalau nilai muatan haba tentu dia tinggi, dia lambat panas. Okey, nombor 2, bila korang nak pakai nombor 2, sekiranya perubahan tu adalah changing in state, perubahan jirim. Kita ada 2 L, satu Q sama dengan MLF, satu lagi Q sama dengan MLV. Apa beza LF dengan LV? LF fusion, pelakuran pepejal kepada cecair, solid kepada liquid, or liquid kepada solid. Okay, kalau LV, cecair kepada gas ataupun gas kepada cecair. Okay, betul tak? Okay, and then bila nak pakai nombor 3? Nombor 3 pakai kalau korang ada sumber kuasa tu daripada kuasa elektrik. Contoh kuasa elektrik yang biasa dia tanya adalah pemanas pemanas rendah. Okey, nombor 4, nombor 5, nombor 6 tu formula apa? Nombor 4 hukum Boyle. Okey, hukum Boyle dia berkadar songsang. So korang dapat berkadar songsang P V, dia berkadar songsang inversely proportional. Okey, 5 dengan 6, 5 ni Charles. Okey, Charles kata dia berkadar terus, V dengan T berkadar terus. Okey, kalau sini Kelvin, dia bermula daripada kosong. Okey, kalau yang last kali tu hukum G okey, yang ni kena hati dia ada 2S bukan satu S, 2S. Nama dia ada 2S. Okey, and then ini pun dia kata tekanan gas berkadar terus dengan suhu gas. Kalau dalam Kelvin, dia bermula daripada kosong. Okey, kalau dia guna degree Celsius, dia tak boleh guna kosong. Kalau dia guna degree Celsius, dia akan bermula daripada belakang. Negatif 273. Itu yang dalam nota cikgu. So habislah bab haba. Okey.
So selesai bab haba, kita berehat dahulu. Korang nak rehat makan pagi. Okay, kita sambung semula jam 11 lah kot kan, lebih kurang jam 11 kita sambung balik. So Alisha and Alicia sama, kita sambung pukul 11, link yang sama, tapi nanti cikgu buka balik dalam pukul 11. Okay, thank you cikgu. Sama.